Hello guys, kali ni kita kongsi info projek baru iaitu naik taraf Surau Dewan Datuk Haji Maidin. Tujuan naik taraf kali ni adalah untuk membantu klien membesarkan surau, terutama untuk ahli silat lelaki dan perempuan, serta dapat gunakan surau baru dengan lebih selesa. Terdapat beberapa info yang kami dapat kongsikan. Antaranya ialah struktur untuk surau bertingkat iaitu saiz 55 kaki, darab 20 kaki, darab 10 kaki. Anggaran beban adalah 10 hingga 15 tan dari segi tingkat atas dan jumlah keseluruhan, dan juga sokongan lebih kuat daripada struktur biasa. Proses dia agak rumit, sebab tu kami guna crane untuk memudahkan proses pemasangan. Untuk tapak konkrit, kami gunakan dimensi 23 kaki, darab 55 kaki, ketebalan konkrit 300mm hingga 400mm. Kami gunakan reverse konkrit jenis grade 35. Untuk setup tertulang besi ataupun kenali sebagai rebar, ciri-cirinya adalah untuk lapisan bawah, ukuran dia adalah 16mm, lapisan atas adalah 12mm. Tertulang tambahan di bawah tiang untuk kesabilan. Untuk footing, saiz dia adalah 1000mm, darab 1000mm, darab 600mm. Kekuatan beban boleh tampung 6 hingga 8 tan per tiang. Sebenarnya seronok tengok proses kerja yang agak mencabar dan susah ni. Sekali pandang macam rasa kagum tengok kontraktor buat kerja macam ni kan. Untuk H-beam pula, saiznya adalah 250mm, darab 250mm, darab 9mm. Atau I-beam 300mm, darab 165mm, darab 52mm. Ketebalan dia adalah 9mm, bilangan 6 menit. Kekuatan dia adalah untuk mengampung struktur bertingkat, dan kekurangan dia adalah memerlukan welding yang baik. Oh, dia wall panel nak disediakan. Okay, sebelum ni kita share pasal naik taraf surau berkaitan dengan struktur, tapak konkrit, tulang tertura dan H-beam. Kali ni kita kongsi info lain. Antaranya ialah beam melintang. Fungsinya ialah menghubungkan tiang untuk mengelakkan pergerakan struktur, menyediakan tapak kuat untuk lantai tingkat atas, dan menyokong beban tambahan dari atap. Yang kedua adalah cross bracing ataupun X support. Fungsinya adalah mengelakkan bangunan bergoyang akibat angin atau getaran, meningkatkan ketahanan struktur terhadap tekanan lateral, dan mengukuhkan tiang H-beam untuk beban tidak sekata. Seterusnya adalah base plate dan anchor bolt atau dikenali sebagai tapak tiang. Fungsinya ialah menyambungkan tiang dengan tapak konkrit, mencegah pergerakan tiang akibat beban mendekat dan lateral, mengukuhkan sambungan antara konkrit dan tiang H-beam. Kali ini kita akan cerita pasal struktur lantai dan tingkat atas. Untuk lantai tingkat atas, beberapa pilihan yang kami gunakan antaranya ialah steel decking dengan lantai simen. Lapisan bawah guna hollow steel decking ukuran 50mm, darab 100mm, darab 1.9mm bersamaan dengan 34 batang. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, antaranya ialah ringan, lebih cepat dipasang, dan kekurangannya adalah dia tak kedap bunyi. Untuk reka bentuk struktur dinding, kita gunakan sandwich panel ukuran 3000mm, darab 1160mm, darab 50mm. Kita akan gunakan 38 pieces, dan sudut tengah bangunan kita gunakan 100mm, darab 100mm, darab 1.9mm bersamaan dengan 8 batang. Jenisnya adalah Industrialized Building System. Kami akan gunakan atap metal deck PU 24 kaki bersamaan dengan 22 pieces. Inilah spesifikasi besi yang kami akan gunakan untuk metal deck PU. Dan letak struktur dinding, barulah nampak bentuk bangunan dalam realiti. Tak lama lagi kita akan terangkan tentang interior design, dan surau dewan pun dah nak siap. Okay, kali ni kita akan review surau dewan lagi. Dah tahu dah part 3. Bangunan dah siap, interior pun dah siap. Sebelum ni kita review kat part 1 dan part 2, kita fokus berkaitan proses buat bangunan ni. Jadi apa hal, jom masuk surau. Sebelum kita masuk surau, kita pun buat hiasan sikit dekat tempat masuk surau. Kita pakai jenis besi yang sesuai untuk tahan karat apa semua. Tak tahu ni stainless steel ke mild steel, kita kena confirm balik dalam bab tu. Dan ni design kita pakai CLC. Entrance dia sama untuk perempuan dan lelaki. Dan kebetulan kami tengah duduk ni tangga tempat masuk untuk surau perempuan. Dan belah sana pun design lebih kurang sama juga. Itu tangga surau lelaki. Sama je design dua-dua. Okey, jom masuk. Ini dia surau Dewan Kompleks Silat Cekak
Dewan Haji Maidin. Dah siap dah setelah sebulan je kami berproses interior dan eksterior sekali. Memang luas. Yang saya tengah duduk ni adalah tempat saf ruangan perempuan. Mungkin dia akan bahagi menggunakan penghadang sampai kat tengah-tengah pintu ni kot. Kita akan letak penghadang nanti. Kat belah sana adalah saf lelaki, yang sini adalah saf perempuan. First thing first, lantai yang kami gunakan dalam surau ni kami pakai lantai jenis vinyl, jenis PVC. Lantai ni memang common gila kita pakai dekat bilik medical, dekat dewan tamu pun kita pakai jenis lantai sama juga. Jadi kita guna jenis lantai yang sama juga dekat surau ni. Mungkin ramai tak tahu yang Amphia ada perkhidmatan CLC. Jadi kita tunjuklah apa perkhidmatan CLC kita. Ini adalah set Islamic Mihrab yang kami tawarkan. Maknanya set complete daripada mihrab yang ni, daripada hujung dinding tu sampai ke sana. Termasuklah yang tangga yang kita letak kat stairrailing tu, itu pun CLC juga. Jadi sekarang ni saya nak jelaskan pasal Islamic Mihrab set yang kami gunakan. Okey, bahan-bahan yang kami pakai adalah CLC. Ni jenis Islamic design punya panel lah. Ni memang reka bentuk memang ikut temakan Islamik. Yang ni benda garis-garis ni kita namakan dia flatted panel. Okey. Yang benda coklat ni kita pakai leather panel. Beralih ke tengah ni kita pakai marble panel. Dan ini adalah mihrab CLC juga. Yang tengah ni kita guna arch CLC Islamic. Yang belah sini sama juga, kita guna sama design macam yang belah sana. Jadi repetitif jugalah. Dia ada ukuran tertentu. Kita hantar bagi ukuran dekat video dalam ni. Jadi kalian boleh tengoklah view Islamic Mihrab set kami. Surau yang nampak besar ni, anggaran yang boleh masuk untuk buat solat jemaah lebih kurang 100 hingga 120 orang. Jadi memang besarlah untuk saiz surau. Dan macam mana kita boleh siapkan surau ni dalam masa sebulan? Kita tengok next video. Saya akan explain semuanya. Projek 200,000 dapat settle dalam masa sebulan? Ya. Daripada Pak Wan dan Pak Tu yang kami ceritakan sebelum ni, kali ni kita recap baliklah macam mana proses mulanya dari awal. Okey, jenis bangunan yang kami buat ni adalah surau. Asalnya kita nak buat surau bertingkat, tapi last final design kita buat surau ni hanya satu tingkat sahaja. Konsep dia adalah struktur pasang siap, boleh dibuka dan dipasang semula. Konsep ABS, asas boleh simpan. Tempoh siap adalah 30 hari. Kita berehat sekejap sebab kita nak tunggu ICU datang kerja. Kita memang mula kerja ni dari awal Ramadan lah, iaitu hari Sabtu, satu hari sebelum puasa. Dan kita memang kerja non-stop lah sampai raya. Sampai raya tu kira 6 hari cuti. Lepas raya tu kita sambung kejap. Keluasan yang kita ada dalam surau ni adalah 1,200 kaki persegi. Okey, untuk reka bentuk dan bahan-bahan utama yang kami gunakan memang banyak. Antaranya ialah kita guna tiang H-beam sebagai struktur utama. Kekuatan tiang dia mampu menampung beban sehingga 120 tan. Beban semasa struktur hanya 8 tan. Panel dinding kami gunakan produk terbaru iaitu sandwich panel 50mm. Dekorasi mihrab kita gunakan panel dalaman hiasan khas. Untuk tangga, kita guna tangga di luar bangunan atau bahasa Inggeris dia sebagai external staircase. Kita guna atap metal deck PU. Kami telah menyediakan sistem elektrik dah lengkap iaitu kipas, lampu dan termasuklah aircon. Kelebihan apa yang kami dapat semasa menggunakan bahan-bahan produk macam ni? Banyak, memang banyak. Ada sebab dia kami guna benda-benda macam tu kerana pemasangan cepat menggunakan sistem modular ataupun pasang siap. Kos dia agak rendah, kosnya adalah 158,000 dan lebih murah berbanding binaan konkrit. Dan tempoh penggunaan memang lama, kami boleh gunakan bangunan ni lebih daripada 20 tahun. Dan struktur ni boleh dibuka dan dipasang semula di lokasi lain atau dikenali sebagai proses mudah alih. Ciri modul yang kami gunakan memang sesuai untuk surau sementara, masjid sementara, bangunan sementara dan benda-benda yang berkaitan dengan sementara lah senang cerita.
Okay, itulah kisah cerita macam mana kami siapkan projek Kompleks Surau Dewan Haji Mahidin di Negeri Sembilan. Kalau nak tahu info lagi, korang boleh cari Amfiah Sdn Berhad dan korang boleh scan QR kat sini. Apa hal, jangan lupa like, follow and share kita punya profile untuk konten seterusnya. Dah dulu guys.